Korang rasa berdosa tak kalau kita pura-pura mati kat dalam rumah sendiri semata-mata sebab tak nak bagi duit raya? Hari ni, family aku semua pergi beraya. Tinggal aku seorang je balik kerja petang. Tengah baring, main phone kat rumah tamu. Tiba-tiba dengar budak-budak bagi salam nak raya. Aku diam je sebab aku penat, malas layan orang datang. Lepas tu, diorang pergi rumah sebelah. Lepas tu, nak masuk bilik lah kan. Tiba-tiba, aku dengar budak seorang ni cakap, ada orang lalu. Tapi dia tak buka pintu pun tadi. Lepas tu budak lain pula, mana ada orang? Lepas tu budak tadi tu cakap, ada. Aku nampak tadi dia lalu, nampak kat tingkap. Aku terus merangkak masuk bilik, takut kantuk lagi. Lepas tu aku ingat dah selamat dah. Sekali, tak sampai 5 minit, aku dengar balik tapak kaki kecil-kecil datang semula depan rumah. Weh, cuba bagi salam lagi. Aku rasa dia ada je dalam tu. Allah, aku dalam bilik terus freeze. Nak batuk pun tahan, nak bersin pun aku telan balik. Phone aku pun aku silent terus, macam tengah buat operasi sulit. Assalamualaikum. Senyap. Lepas tu budak kecil tu cakap perlahan tapi jelas gila. Aku rasa dia sembunyi. Weh, kau ingat aku apa? Ninja kampung ke? Lepas tu ada seorang lagi cakap, kau ketuklah pintu kuat sikit. Dung, dung, dung. Aku dalam bilik dah macam kena serbu JPJ. Jantung aku berdegup macam aku ada hutang alung. Aku terus merangkak lagi jauh ke penjuru katil. Siap tarik selimut tutup kepala, padahal siang hari. Tiba-tiba, tingkap bilik aku kena bayang. Ya Allah, rupa-rupanya budak tu pergi tak ikut tepi rumah. Weh, aku nampak kaki dia lah dalam bilik. Aku terus angkat kaki masuk bawah selimut. Macamlah itu boleh bantu hilangkan bukti. Lepas tu ada seorang budak tu menjerit excited. Confirm ada orang. Dia tak nak buka je. Yang lain pun join. Kedekut lah tu, tak nak bagi duit raya. Weh, aku yang tak ada duit ni pula kena cop kedekut. Last diorang cakap, tak apalah, kita pergi rumah lain. Rumah ni scam. Scam kau? Lepas diorang belah, baru aku keluar bilik. Jalan slow-slow pergi tingkap jenguk luar. Sekali, nampak diorang kat pagar tengah pointing rumah aku sambil bisik-bisik. Aku terus tunduk balik. Tahun depan, aku letak notis siap-siap kat pintu. Rumah ni orang dia miskin. Jangan berharap.